Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Masih tengah nak balik, tiba-tiba nampak satu drip tip yang unik dekat, biasalah saya masih dekat sini dekat vape quarters Tampoi. Alright. So saya jumpa satu drip tip. Saya tanya, saya tak pernah nampak kat pasaran benda ni. Kan, saya tak pernah nampak. So dia pun cakap, oh sebenarnya bang, ini saya buat. Dia kata, dia buat dekat mana? Dekat kilang sekali Filipina. Kilang kat Filipina. Dekat Malaysia. Oh, kat Malaysia. Okey, buat kat Malaysia Anak Malaysia kita So kena bangga. Saya bangga sebab Johor bang. Dekat Johor TMJ, respect. Okey. Alright. Sebab saya bangga anak, tak kira negeri mana, tapi saya bangga bila anak tempatan kita mampu hasilkan produk sendiri yang mungkin meletup dari luar negara. Kenapa tak bangga US, bangga Jepun apa semua? Apa kita pun hebat. Okey, mari saya bercerita pasal drip tip ni. Apa keistimewaan dia? Dia ada dua jenis vape creation, ada keluaran vape creation Tampoi. So dia ada dua jenis. Dia satu adalah Primo DT. Tak apa, saya bagi tahu apa bahan dia dulu. Dia menggunakan stabilized wood. Stabilized wood, apa kelebihan stabilized wood? Stabilized wood ni satu, dia tak pecah, jatuh pun tak pecah, dia tahan. Satu lagi dia tak panas. Kita tahu kayu takkan panas kan, dia sejuk sedap. So satu lagi, makin lama urat kayu ni, urat ni makin cantik. So untuk vape-vape yang macam saya lagakan, saya pun gunakan yang sama. Saya beli tadi sebab saya tahu untuk mood yang untuk high end kita nak bangsawan punya. Kadang orang kawan yang bangsawan lah, saya ni tak ada apa. Yang bangsawan dia nak tip dia special apa semua. Yes, ini adalah antara produk high end. So dia juga bila kita hisap, kita rasa feel organik. Rasa organik tu timbul. Naik rasa jangan cerita lah, sebab dia gunakan dalam dia, lubang dia kecil saja, tak besar. So rasa tu lebih naik. Apa perbezaan? Ada dua. Satu Primo DT, Primo drip tip. Satu lagi adalah Grande drip tip. Apa perbezaan dia? Okey, perbezaan dia adalah di bahagian dalam tu. Video ni tak, kamera ni bukan kamera ni, handphone 6 je. So untuk yang Primo, dia dalam Primo dalam ke Grande dalam? Grande dalam. Okey, ni Grande. Dia ada keluar beberapa color kayu lah. So Grande tu dia lebih dalam. Dia macam ada longkang. Untuk Primo dia rata. Lubang dia tu rata. Dia tak ada longkang. So fit masuk dekat, macam saya masukkan dekat saya punya Asset Mini. Dia sedap. Dia tak longgar. Dia memang kualiti o-ring dia tu lain. Kualiti o-ring dia tu, pembuatan dia tu lihat. O-ring daripada US. So memang yes. Sebab o-ring ni saya tahu memang penting. Sebab saya diving, alat-alat diving menggunakan banyak o-ring. So o-ring mainkan peranan untuk kedap udara apa semua. Okey, boleh dapatkan dua produk ni adalah keluaran daripada vape station, vape quarters. Vape quarters. So boleh dapatkan dari sinilah. Satu Grande, satu Primo DT. Yang pasti mereka akan pasarkan di merata tempat lah, termasuk di US. Saya dengar US dengan Jepun akan masuk produk ni. So kalau dengar nama vape creation Primo DT, Grande DT, itu adalah produk anak Malaysia yang hebat. Salah satu produk yang hebat di pasaran lah. So untuk dapatkan ni boleh hubungi dia sendirilah. Sebab ini adalah eksklusif, tak mudah dapat kat tepi jalan dan semua, tak semudah itu. So untuk dapatkan barang eksklusif ni, bolehlah hubungi nombor di sini, tertera. Okey, bukan melalui saya, bukan apa, direct je dengan bos dia. So saya pun dah beli dah, saya beli 3 terus sebab nak bawa balik, nak simpan, nak letak dalam macam kaca, nak tulis produk, salah satu produk anak Malaysia lah. So lain tak ada. Jangan lupa try produk-produk hebat ni. Dia rasa dia lain, dia naikkan rasa, dia tak panas, rasa organik kat bibir saya. So lain tak ada. Jumpa lagi di lain keluaran. Jangan lupa Grande dan Primo drip tip. Dapatkan di pasaran. Bye, Assalamualaikum.